memang ada sosok orang tua yang mengikuti saya. Okay. Cuma saya tak bagi tahu pada korang. Ada satu api lintas kat belakang saya. Itu awal-awal. Ada seekor kucing yang tak tahu datang daripada mana. Seolah-olah macam menghalang. Kata Abang kira nak pergi ke rumah putih tu, saya berbual dengan Abang. Saya ingat, tapi Abang tak jawab. Sama ada satu tekanan menolak kita supaya tak masuk ke dalam. Ada something mungkin kucing tu dah dapat alert, bagi kita alert dah kan sebenarnya untuk mengendalikan kita dah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum penonton-penonton Pod Ruang Gelap. Guys, malam ini masih lagi bersama dengan saya Bos Wan Dan bersama saya Boy. Saya Iwan. Welcome back guys. Welcome back untuk episod yang ke-23. Untuk penonton-penonton yang berada di TikTok Live Malaysia, jangan lupa untuk pergi subscribe YT channel kita, Bos Team Empire. Kita masih memerlukan subscriber yang genuine, organik, untuk tekan button subscribe untuk support kita punya channel, kerana apabila capai 30,000 subscriber, kita akan bawakan antaranya artis, influencer ataupun perawat ataupun sesiapa saja yang korang akan request, kita akan cuba bawakan. Betul. Okay, that's why korang kena bantu subscribe sampai 30,000 minimum untuk kita dapatkan orang-orang yang korang minta kan. Ada beberapa list yang telah pun kita listkan. So saya harap korang dapatlah yang mungkin mendengar, boleh melihat penonton yang melihat video-video kita, tolonglah share dekat sesiapa untuk bantu subscribe dan juga on notification supaya korang akan dapat video-video yang terbaru daripada Pod Ruang Gelap. Okay bang, sihat bang? Alhamdulillah. Diam tak diam, silent tak silent. 23 bang. 23 episod. 23 episod guys. Tapi masih lagi kita agak perlahan Agak perlahan. untuk subscriber tu grow ke 20k pula. Betul, agak perlahan lah kan. Kenapa saya tak tahu kenapa. Sedangkan kita ada ramai penonton yang sepatutnya boleh membantu untuk subscribe, tapi tak tahulah kenapa. Mungkin ada sesuatu yang menghalang korang daripada subscribe, saya tak pasti. Tapi tak apa, malam ni tanpa melengahkan masa, tujuan kita adakan podcast ini adalah untuk recap perjalanan explore kita semalam. Kita bawakan ke malam ini untuk kita ceritakan pada penonton-penonton yang mana yang terlepas, yang tertidur semasa melihat live. Okay? Penonton-penonton yang dekat YT yang mana tak tahu live kita kat mana. Live kita hanya berlangsung di TikTok Live Malaysia dekat ID saya Boswal88 Dan saya Iwan @_Onyx Paranormal. dan ID Dan Kill Z-Boy. dekat KZ Boy. Ada dekat 3 live ini saja korang boleh jumpa. Betul. Live kita orang secara langsung. Okay? So malam ni saya nak membincangkan perihal perkara semalam. Malam ni memang lebih kepada Boy lah. Okay, saya bagi pegang satu mic ni pada Boy. Better lah bagi. Bagi mic satu Boy, kat Boy mic. Then Boy akan bercakap lah dengan jelas. Okay, letak dekat kau punya baju senang. Ni kan? Okay. Oh, salah. Yang ni. Respect lah Boy. Okey. Okay. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita bersama Pod Ruang Gelap untuk episod yang ke-23. Tanpa melengahkan masa, saya terus shortkan cerita supaya korang semua boleh faham. Okay, baik. Sebelum tu, biar aku tanya kau soalan Boy. Okey. Soalan dulu. Okay. Yang pertama sekali, semalam kita ada lebih kurang 10,000 penonton. Dekat dalam live saya, dekat live by one ada 1,000 lebih, dekat kau dekat 2,000 lebih. Okay. So, 3,000 penonton ni kalau tak salah. Semasa permulaan kita explore, awalnya ada satu api lintas dekat belakang saya. Itu awal-awal. Masa mula-mula, siapa penonton-penonton ingat? Saya nampak cahaya. Ya, betul bang. Ada satu Abang Iwan nampak cahaya daripada belakang. Cuma tak nampak ke arah mana. Tapi dia betul menuju ke belakang saya. Okay, dan kemudian bila kita masuk explore jalan, dia ada rasa macam satu Vibe. vibe ataupun ada satu tekanan menolak kita supaya tak masuk ke dalam. Okay. Kemudian bila saya masuk bersama dengan Abang Iwan dengan Boy, makin lama kita ada rasa sesuatu, dan benda tu Boy banyak bercakap tau. Boy banyak bercakap. Kalau mungkin kau tak perasan kot. Kau bercakap dengan Bercakap dari segi macam mana? kau cakap macam kau nampak orang kakak
kau dapat satu Sebelum- scene yang sharp tau. Kita tak dapat apa-apa Yes. ni pun signal. Sebelum kita dapat tengok yang kau cakap kakak tu, Ah. 2-3 minit sebelum tu kau dah cakap kakak. Kau dah dapat hint yang tepat macam Bayu Wan cakap tadi. And then benda tu muncul betul. Sebenarnya saya pendekkan teruslah. Hmm. Memang ada orang tua. Daripada awal kita masuk sampailah habis, memang ada orang tua. Okey. Berpasangan. So maksudnya ada orang tu dan juga kakak tu lah. Ya, Orang tu lelaki perempuan lah. lelaki perempuan. Okey, satu yang menjadi kepelikan semalam, kalau korang perasan, ada seekor kucing yang tak tahu datang daripada mana, seolah-olah macam menghalang untuk Betul. kita masuk sebenarnya. Betul. Apa yang kita lalui daripada awal tu, dia main di kaki tu seolah-olah macam tak bagi kita masuk. Mhm. So macam ada something, mungkin kucing tu dah dapat alert, bagi kita alert lah kan sebenarnya untuk mengendarkan kita masuk. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton, kucing tu saya dan kita orang bawa balik dia. Bawa balik bagi makan semua. Masih lagi ada kat rumah. Nanti hari terakhir kita kat sini, kita akan hantar balik Pulangkan kat sini semula. lah. So, kita terus berbalik pada cerita Boy lah. Boy, Okay. kau kena cerita sedetail-detailnya. Kau jangan cut short sebab viewers nak kena faham. Sebab petang tadi saya dengan Abang Iwan yang mana berada dalam live kita, saya datang pada waktu siang kat sini. Kita cuba cari laluan yang boleh tembus ke tempat yang kau pergi. Oh, bos laluan datang? tiga- Petang? Ya. Ya, Kita laluan tiga beradik. pergi petang ni. Memang tak ada nampak satu laluan. Tak jumpa satu laluan pun nak menghala menuju ke sana. Oh. Sebab waktu malam memang kita tak dapat jumpa lah jalan tu. So Betul. kita gunakan waktu petang tu untuk cari jalan. Macam mana kau boleh berada kat tempat semalam tu? Dan memang tak ada bang Tak ada. Tak ada laluan. Memang kita pergi kat laluan Rumah Putih. Last jejak engkau kat Rumah Putih tu. Okey. Lepas tu kita terpisah. Nasib baik ada walkie talkie time tu. Boleh communicate bila aku masuk dalam live kau. Kau berada dekat satu Rumah Putih juga. Tapi di laluan yang berbeza, kawasan yang berbeza. Kita kena melalui satu kampung lain. Lebih kurang hampir 4 km daripada sini. So daripada sini memang tak ada laluan tembus. So kau kena ceritakan apa yang kau rasa. Macam mana boleh berlaku, aku percaya kau tak sedar. Betul. Aku percaya kau dalam keadaan tak sedar. Tapi apa yang kau ingat, cuba kau bagi tahu pada penonton-penonton. Okey. Apa yang saya ingat Bismillah. Daripada awal permulaan masuk sebenarnya memang ada sosok orang tua yang mengikuti saya. Okey. Cuma saya tak bagi tahu pada korang. Semalam kalau Bos Wan perasan saya ada cakap apa tahu? Bos Wan sebenarnya dan saya stop. Betul? Awal-awal tu. Kalau perasan lah. Sebenarnya saya tak bagi tahu. Nak bagi tahu tapi rasa macam tak terlepas untuk bagi tahu. Sampailah kita berjalan sampai pergi ke satu tempat menuju ke Rumah Putih tu. Mhm. Waktu tu saya, Bos Wan, Abang Wan memang sebelah-sebelah semua. Betul. Kemudian sambil saya berbual, saya bercakap dengan Abang Wan ni. Tak tahu lah Abang Wan perasan atau tak. Saya berbual sampai satu masa nampak seperti mana permulaan saya masuk tadi, sosok orang tua yang sedang menunggu seperti memanggil saya. Sekejap boy. Dia cakap berbual kan? Semalam kau tak berbual pun dengan kita. Saya rasa semalam kita berdua sebelum Bosong ke depan tu memang dia sebelah saya tapi tak ada apa-apa Dia tak, kau bercakap. tak berbual pun. dengan Cuma kita boy orang. cakap tu lampu tu kelip-kelip kat dalam Yang tu Just jelas. Itu yang kita datang. Kau tegur pasal lampu tu. Lepas tu last kau bercakap. Tapi kau sebelah bawah. Itu. Itu last Itu last. perbualan kau. Kau Tapi cakap saya kau, berbual. kau tegur lampu. Kita pergi kat lampu. Aku kat depan. Abang Wan dengan kau kiri kanan. Belakang aku. Lepas tu kau senyap. Sampai saya bercakap dengan Abang Wan kini nak pergi ke Rumah Putih tu, saya berbual dengan Abang Wan. Saya ingat tapi Abang Wan tak menyaut. Kini saya cakap, "Bang, nampak bang? Abang nampak bang? Abang nampak bang?" Sambil saya berbual lah. Sampai satu tahap pergi ke depan dan saya nampak orang tua menunggu dan panggil saya untuk teruskan ke depan. Sampailah saya jumpa satu laluan kecil dan laluan tu lah saya ikut. Dalam masa yang sama saya pusing belakang, saya panggil Abang Wan, korang semua dah tak ada. Dan apabila kami rasa kehilangan dia waktu kita berpaling selepas cahaya di Pondok Putih tu terpadam. Dan kita mula perasan boy tak ada dekat sebelah kita dan kita cuba kontak melalui walkie dan boy masih mengatakan ada dekat depan rumah Pondok Putih ni. Tapi yang peliknya tempat tu tidak ada patung seperti mana yang kita pergi mula-mula tu. Itu yang kita agak pelik boy di mana rumah putih mana pondok yang mana satu. So untuk benda tu lebih jelas Bos Wan buka live boy untuk melihat keadaan sekeliling boy. Betul. Mula-mula saya tak sedar pun yang saya ada dekat tempat kejadian semalam. Cuma saya rasa dalam waktu tu, dalam keadaan tu, rasa macam saya pernah lalui tempat ni. Selepas Bos Wan bagi tahu laluan tiga beradik, waktu tu lah saya rasa macam mana aku boleh sampai ke sini.
Apa ada bunyi? Okey, masa kau berada kat kawasan tu, okey, kau kena bagi tahu detail sebab masa kau tengah communicate dengan aku, ada suara yang pelik dekat walkie. Sedangkan untuk bercakap dekat walkie, aku kena tekan. Betul? Kita kena tekan dulu. So bila saya tekan, kalau kata aku nak bercakap, aku kena bercakap dan viewers akan dengar. Betul. Sama juga Bawan, sama juga engkau. Tapi ada satu suara garau berkali-kali, lebih daripada 3, 4 dan 4 kali suara yang sama sebelum Wanted dengan Aim sampai. Walkie kita memang ada 3 saja guys. Kita memang tak ada extra walkie, memang tak ada. Dan kalau nak kata ada extra walkie sekalipun, Gegat kat sini, Wanted dengan Aim kat sini, walkie memang tak pernah sampai ke dalam tu. Tak pernah. Sampai suku jalan, walkie dia tak sampai. Betul. Kalau nak kata suara dibuat-buat, kalau saya buat, mungkin viewer saya boleh dengar apa yang saya buat. Sebab apa yang semua saya cakap. viewers sedang menonton. Betul? Jadi apa pun suara yang keluar daripada mulut kita, dia orang akan dengar. So mustahil benda tu datang bila. Dan saya menegur, bunyi apa ni? So kita terus page, boy. Ya, boy pun sambut. So siapa yang bercakap ni? Itu yang menjadi pelik tu. Cuma yang terakhir sekali sebelum saya menuju keluar, ada orang tua yang sama nak lafaz ataupun nak memberikan barang. Cuma saya tak ambil lah. Apa barang dia nak bagi? Keris. Cuma saya tak ambil. Macam mana boy cakap semalam, saya tak ambil. Macam tu lah. Saya tak ambil. So semalam keadaan tu agak panik lah sebentar kan. Sebab apa? Benda tu di luar jangkaan. Sebab bila bosan tengok melalui live boy, dia macam kenal tempat ni. Aku macam kenal tempat ni. Tapi mustahil kau ada kat sini. Itu yang kita orang jadi, ya Allah, kat mana Kata tempat yang sama, pondok yang putih yang sama, tapi suasana dia berbeza, kawasan dia berbeza. So itu yang saya datang balik dengan bosuan petang tadi untuk kita lihat, adakah laluan yang boy lalu ni boleh menembusi tempat yang boy ada semalam. Tapi masalahnya bang, tadi saya ada selepas maghrib tadi saya ada buat multi-guest live. Okay, boy naik dekat multi-guest saya. Dia kata time tu dia dah sampai kat area Gopeng lah. Dah sampai area Gopeng. Sampai rumah dah. Dah sampai dekat depan rumah. Ada siapa-siapa yang dalam live saya masa multi-guest dan yang naik VC dengar dekat boy. Dengar dekat boy punya ni. Boy tengah bercakap, lepas boy bercakap ada satu suara dekat dalam multi-guest tu. Yang waktu dia orang tegur tu ke? Ya. Ada beberapa viewers yang duduk dekat dalam live saya masa lepas maghrib tadi. Okay. Tu ada saksi kan dalam live. Sekarang ni yang merisaukan aku takut barang tu kau terima tanpa kau sedar. Itu je aku risau. Tak, saya yakin. Tapi saya semalam tak kita dah check. Dah check dah dalam bag dia, dalam poket dia, semua kita dah check. Setiap benda yang ada tempat simpan lah. So far memang tak ada lah. Memang tak ada. Memang tak ada. Kan? Kita dapat akses semalam pun masa beg dia terbuka zip tu, kita dah nak tengok beg dia tu kan. Tapi tak ada apa-apa orang kata barang ke. Sebab kita risau juga, sebab dia kata ambil tu, perkataan ambil tu kita dengar. Tapi tak tahu apa benda. Hanya boy saja yang tahu apa sebenarnya yang berlaku waktu dia berada di tempat tu. Okay. Dan semasa tengah mencari boy, saya dapat panggilan daripada rumah saya, madam. Masa dia nak masak gas, dia kata gas habis. Gas habis. Dan bila dia nak pasang je gas tu, dia ternampak satu benda. Benda tu keris yang telah pun kita tanamkan di laluan Gua Sanding dan Gua Tempurung yang dipanggil Semar Mesem. Okay. Dia punya sarung dia bagaikan telah diangkat, bagaikan ditarik daripada luar dan terbakar sarung dia separuh. Okay. Tapi isi dia tak ada. Yang memelikkan saya, macam mana isi tu boleh ada dekat homestay tu. Tapi saya tak nak cerita benda tu dalam live, kat mana kita simpan, kat mana kita tanamkan dia, saya tak mau cerita. Saya dapat nasihat daripada Alang supaya tidak bercerita mengenai dekat mana kita tanam, jangan tunjuk pada sesiapa. Okay, sebab kalau kita tunjuk, kemungkinan besar orang-orang yang pemiliknya mungkin akan gunakan lagi untuk tarik bawa keluar. Jadi kita telah pun garamkan, limaukan, semua benda lah di Semar Mesem tu supaya dia tak berulang lagi, dengan harapan dia tak berulang lagi. Cuma malam ni saya telah pun diberikan hint oleh salah seorang, malam ini akan lebih teruk dan lebih teruk. Saya tak tahu dia tekankan teruk tu, saya tak tahu kenapa, tapi dia beritahu saya secara personal. Selepas turun multi-gas,
Dia wasabi saya secara personal, malam ini lebih teruk. Hati-hati. Sebab tak tahu apa punca dia. Cuma dia dapat hint yang lebih teruk. Itu saja. Sedap hati pula dengar macam itu. Saya pun baru tahu ni sebenarnya. Saya ada bukti. Dia wasabi saya. Abang boleh tengok. Lang. Okay. Ni nampak macam ada barang yang orang tua tu bagi kat boy tanpa boy sedar. Ni pukul 4.26 pagi yang semalam. Betul. Okay, ni pukul 9.10. Tadi masa live one kat boy tu macam ada sosok tua yang ikut boy. Hati-hati masa 10 nanti ya. Saya meremang ke. Baik. Sebab tu saya check. Balik tu saya check dekat boy. Saya check dekat dia betul tak ada barang tu. Tak ada. Saya dah check. Confirm tak ada. Dekat bag, dekat seluar dia, dekat stokin, dekat belakang baju, dekat topi. Semua dalam kereta kita dah check. Supaya tak nak benda tu berulang. Sebenarnya boleh bagi impact sebenarnya. Saya pelik ni. Daripada semua mesin tu saya dah pelik dah. Seolah-olah benda tu dipuja oleh seseorang. Membangkitkan balik barang tu. Tapi kalau tak ada orang pun tahu, melainkan kita saja. Sedangkan Melainkan, barang tu yang ditanam. Di dalam live masing-masing lah. Kita tak tahulah siapa yang sedang menonton. Viewers pun menjadi saksi. Benda tu dah ditanam secara live. Dan kita musnahkan barang kedua tu di orang kata setelah kita ambil barang yang kedua tu kita musnahkan dekat laluan 3 beradik. So benda tu pada kita dah settle lah. Dan saya rasa lebih 3 minggu kot. Benda tu kita dah settlekan, tertanam dah, kita pun tak ada gangguan yang melibatkan barang yang kita selesaikan tu. Tapi kenapa dia bangkit balik? Seolah-olah ada benda yang memuja bangkit balik barang tu. Dan kenapa barang tu timbul dekat homestay? Itu yang menjadi saya jadi apa hal ni, apa benda ni, jadi rumit, jadi blur nak fikir macam mana benda ni boleh jadi macam ni. Sebab tu saya plan malam ni geng, kita selesaikan satu persatu di mana kita petang, itulah sebabnya petang tadi kita datang sini. Nak cari laluan yang tembus tu. Tapi memang tak ada. Memang tak ada laluan tembus tu. Dan adakah benda tu ada kaitan dengan sebarang mesem tu ataupun tidak? Kita tak dapat jawapan tu. Jadi malam ni kita rungkai. That's why penonton-penonton kita semalam pun minta kita rungkai balik malam ni. That's why korang tahu kita orang dekat sini ni awal. Sebab kita orang dah diminta oleh penonton-penonton untuk merungkai kembali. So, apa yang Boy cakap tadi, apa yang Abang Iwan kongsikan tadi, apa yang saya kongsikan sebentar tadi, itu adalah recap kepada explore semalam. Yang mana yang terlepas pandang bang terlepas pandang. So saya harap korang dapat explanation yang mungkin tak dapat jelas sangat. Mungkin korang dapat sikit-sikit lah. Okay? Sebab macam mana pun korang kena tengok live baru korang dapat faham. Kalau kita explain pun korang takkan dapat feel tu. Hanya yang menonton saja tahu. Dan saya yakin kepada penonton yang menonton daripada awal, kita mulakan 1 jam, jam 1.5 tu, sehingga kita berada di Pondok Putih tu, korang dapat rasakan sesuatu yang agak berbeza. Dengan suasana, dengan sesuatu benda yang agak pelik, lalu lintasan-lintasan yang tak tahu datang daripada mana, dan keadaan Boy hilang dalam sekelip mata, tiba-tiba berada di satu tempat yang lain, itu yang agak merisaukan lah. Dan selepas kita bertemu dengan Boy semula, hujan datang sebentar. Sekejap. Dia seumpama hujan tu lalu je. Mungkin Allah nak lindung kita daripada sesuatu. Dia sebenarnya hint dia satu je bang. Kucing tu. Yes, itu Kucing tu yang main dia. Daripada awal. Starting kucing tu, korang tahu tak, kita ni kat base, selama kita berada di sini, kita tak pernah dengar kucing berbunyi ataupun tampak kelibat kucing. Tapi kucing tu datang daripada arah pondok dalam tu. So, tidak ada penghuni dalam kawasan ni. Dan kita pun tahu, tidak ada siapa pun yang jaga kawasan ni dari sudut orang kata fizikal seorang manusia. Petang tadi pun kita masuk apa? Betul? Mana ada siapa? Tak ada siapa kat dalam ni. So, saya tak nak panjangkan lagi bual bicara kita ni. Cerita banyak pun tak guna. Betul. Okay, penonton-penonton yang ada kat dalam ni, korang boleh tengok podcast untuk kita punya episod ke-23 ini. Yep. Korang boleh masuk, pergi ke YT channel kita, pergi subscribe Boss Team Empire. Okay? Dalam Boss Team Empire tu ada nama podcast yang diberi nama Pod Ruang Gelap. Jadi, saya minta korang beramai-ramai. Tolonglah ramai-ramai. Bantu support kita orang. Support kita orang. Pergi ke YT channel sekejap saja. Pergi search kat YT channel tu.
Pergi tekan Boss Team Empire, pergi subscribe free saja guys. Betul, tak perlu bayar dan Tak apa-apa perlu bayar. guys. Subscribe dan tekan button loceng untuk update terkini setiap upload yang dah ready untuk korang menonton. Dan saya harap korang dapat menonton full lah, jangan skip lah benda tu guys. Cerita dia benda ni tak lama pun, dalam podcast ni tak perlukan 1 jam pun untuk korang nonton. Betul. So saya harap semua dapat beri orang kata sokongan lah. So kita pun tak minta korang bayar apa-apa pun dekat sana. Cara dia korang nak support, korang subscribe dan korang menonton saja. Dan korang boleh juga bantu kami untuk promote di dalam korang punya story di TikTok Malaysia ataupun di chat-chat WhatsApping korang boleh up a story untuk marketkan lagi kita punya Boss Team Empire punya YT channel. So mungkin tu salah satu cara macam mana kita nak cepatkan lagi untuk subscriber kita naik ke 30k guys. Betul. Boy. Cuma saya nak tinggalkan pesanan sedikit lah. Ketiga-tiga live, kita ramai penonton. Kalau kat Boswan ada 10, kat Abawan ada 1000, kat saya ada 1000. Saya rasa dalam masa 1 hari, kalau campurkan, subscriber boleh naik laju. Ya. Tolong kan buat. Kejap je. Sekejap je. Curi masa sekejap, dalam 1 minit, tolong sub guys. Dan tinggalkan ruangan komen, korang komen untuk penambahbaikan apa yang kurang. So tolong geng, tolong semua buat. Tolong semua buat. Saya minta semua tolong buat guys. Capaikan 30k. Sebab kita nak panggil artis, kita nak panggil influencer, kita nak panggil perawat dan yang lain-lain, mesti kena capai 30,000 dulu guys. Mesti kena capai. Betul. Takkanlah kita nak panggil diorang dengan subscriber baru 10,000. Tak ada muka weh. Okay? Jadi sekarang ni korang lah yang kena bantu untuk naikkan YT channel kita tu. That's why kita buat. Okay? Kita ada community tapi community tak bergerakkan benda tu jadi susah guys. Okay? Tanpa membuang masa, saya tutupkan dulu. Kita tutupkan kita punya bual bicara malam ni. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, saya tutupkan untuk episod yang ke-23 ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Hot Ruang Gelap.